tuan-tuan, antara benda yang paling Allah benci iaitu pengkhianatan di kalangan orang yang terdekat. Kehancuran kita bermula bukan daripada orang yang jauh, daripada orang yang dekat dengan kita. Sebab itu tuan-tuan, jangan bawa aib daripada rumah keluar. Rumah kita adalah rahsia kita tuan-tuan. Rumah kita adalah cerita kita. Kemungkinan ada aib dekat situ, ada kekurangan kita, jangan bawa keluar walaupun sedikit. Itu adalah rahsia kita. Sebab orang yang mengkhianati keluarganya, orang yang mengkhianati persahabatannya, orang yang mengkhianati kepercayaan, itu adalah orang yang paling Allah benci tuan-tuan. Jangan cerita aib suami kita kepada orang. Jangan cerita aib dan kelemahan isteri kita kepada orang. Jangan cerita aib kelemahan anak-anak kita kepada orang. Kalau bukan dengan tujuan mengubah maksudnya pada orang yang tepat, ada orang yang betul-betul boleh memberikan nasihat kepada kita. Maka Allah jaga kita, Allah jaga depan kita, Allah jaga belakang kita, Allah jaga keliling kita. Dan Allah hadirkan orang-orang yang apabila melihat aib kita bukan nak disebarkan, tetapi dia akan menjaga dan menasihatkan.